Kembali kita ke belajar Mandarin bersama Liz. Sudah sampai video ketiga dan hari ini kita nak belajar pu. Pu. Boleh tak teka apa maksudnya? Pu di sini membawa maksud tidak atau bukan. Masih tak ingat satu ayat yang ringkas kita telah belajar iaitu 我是. Katakanlah saya Liz, saya bukan David. Saya boleh kata begini. 我是 Liz, 我不是 David. 我是 Liz, 我不是 David. Jom, mari kita belajar lebih mendalam lagi. Kosakata yang kita nak belajar kali ini adalah pu. Untuk memudahkan kawan-kawan semua mengingatkan tulisan Cina pu ini, Liz telah buat satu lukisan ya. Pu, bagaikan seorang telah memalangkan dia punya tangan. Dua tangannya angkat dan kemudian buat satu palang begini. Pu. Mirip tak? Pu. Okey. Pu juga adanya nada sendiri. Po u pu 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 pu. Po b adalah po u pu 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 pu. Pu di sini ya, kadang-kadang dia sebut dalam nada kedua, kadang-kadang nada keempat. Okey. Bila kita kata tidak, pu, dia muncul dengan dia sendiri sahaja, kita guna pu tempat. Kita nak tekan sedikit. Jadi nada kita mestilah kuat sikit. Pu. Bila dicantum dengan satu perkataan lain iaitu shi, dia akan jadi bukan. Bukan. Dalam keadaan ini adalah pu shi. Dia akan jadi nada kedua. Okey, sampai di sinilah pelajaran kita untuk kali ini. Tidak. Dalam bahasa Mandarin, pu. Bukan. Pu shi. Tidak. Pu. Bukan. Pu shi. Belajar Mandarin bersama Liz secara ringkas, mudah dan berguna.